dan puan-puan, kini tibalah kita ke acara kemuncak hari ini yang dinanti-nantikan, iaitu sesi ucap pertama untuk hari ini. Untuk itu, majlis dengan penuh ta'zim dan rasa berbesar hati mempersilakan tokoh yang tidak asing lagi dalam bidang ini, iaitu Yang Berbahagia Profesor Emeritus Dr. Muhammad Shukri Saleh, Profesor Emeritus dan pengasas Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDEP USM. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Terima kasih banyak saudara moderator yang saya kasihi, dekan Institut Sains Islam, ya, para ahli panel, tuan-tuan, para pensyarah, anak-anak pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Fadilah tadi, ini adalah siri yang kedua, dan pada siri yang pertama kita dah berbincang lebih kuat apa dia berkenaan dengan penyelidikan bercerita Islam, dan juga kenapa kita sangat-sangat cuba untuk memperkenalkan pengajian berceraskan pendidikan berceraskan Islam ini. Telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang lepas, ada 3 sebab. Yang pertama, nak gunakan kaedah pendidikan konvensional ataupun kaedah pendidikan lazim untuk kaji terutama yang tentang Islam dan juga orang-orang Islam, itu adalah tidak compatible, ya, tidak munasabah. Sebab tasawur dan juga epistemologi, kaedah pendidikan konvensional itu adalah berbeza daripada tasawur dan juga epistemologi orang Islam dan tentang agama Islam juga. Yang keduanya, kita katakan bahawa kita perlu beralih daripada konvensional kepada Islam, kaedah pendidikan Islam ini, bukan sebagai alternatif, tetapi sebagai gantian. Kalau alternatif kita ada pilihan, tapi saya rasa kalau kita orang Islam, dia dah jadi macam wajib, fardhu ain untuk kita menggunakan kaedah pendidikan bercerita Islam itu. So, bukan ada pilihan, bukan alternatif. Kaedah pendidikan bercerita Islam ini ialah satu gantian untuk kita gantikan kaedah pendidikan konvensional, kerana tools of analysis, alat-alat analisis, kaedah pendidikan konvensional itu tak cukup untuk meneliti, mengkaji perkara-perkara berkenaan dengan Islam ini, ya, dan terutamanya hal-hal yang gaib, sebab dalam Islam ada hal gaib. Sedangkan yang konvensional ini hanya mempunyai alat untuk menganalisis benda yang tangible saja, benda yang physical saja, benda yang dikatakan scientific saja, ya, tetapi tidak ada benda alat untuk menganalisis perkara-perkara yang gaib. Tapi yang ketiga, ini lebih bahaya lagi, bahawa saya secara personal merasakan kaedah pendidikan bercerita Islam itu, kaedah pendidikan konvensional itu membahayakan akidah atau membahayakan akidah umat Islam. Sebabnya nilai-nilai kaedah pendidikan konvensional itu yang berasal daripada social science ibunya, seperti anti-dogmatik, seperti value free, ya, seperti scientificity dan sebagainya, itu adalah bercanggah dengan Islam. Jadi itu 3 perkara, dan sekarang ni, hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita bergerak ke depan lagi untuk melihat setakat mana sekarang kaedah pendidikan bercerita Islam tu berkembang, setakat mana, ya. Jadi pada hari ini mudah, ya, saya nak cakap bahawa sebenarnya bidang KPI ini, kaedah pendidikan bercerita Islam ini, sangat kurang tumpuan, sangat kurang perhatian yang diberikan oleh para cendekiawan, para sarjana, termasuk sarjana Islam sendiri. Sama ada sarjana Islam dalam bidang-bidang semasa ataupun sarjana Islam dalam bidang-bidang pengajian Islam sendiri. Apatah lagi kalau sarjana bukan Islam, itu juga tidak nampak ada minat mereka kepada ini.
Jadi kesimpulannya barangkali boleh kita katakan bahawa bidang kaedah pendidikan masyarakat Islam ni macam sunset field, macam satu bidang yang ini. Tapi kalau nak kata sunset pun tak boleh juga sebab dia tak pernah muncul pun. Bidang ini tak pernah muncul pun. Cuma muncul dalam tahun 50-an, 60-an, dah berhenti, raib, muncul sekejap, raib lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi saya nak katakan itu. Yang kedua, publicationnya akan saya buktikan agak terhad insyaAllah. Dan fokus juga kalaupun ada publication berkenaan dengan kaedah pendidikan masyarakat Islam ini, dia bertindih. Dia kata kaedah pendidikan Islam, tetapi sebenarnya yang dihuraikan itu adalah kaedah penyelidikan konvensional. Nanti saya bagi contoh-contoh pendidikannya. Dan akhir sekali apa yang saya cakap ialah untuk mencadangkan hala tuju. Hala tuju apa yang patut kita buat untuk membina kaedah pendidikan masyarakat Islam ini. Dan saya ambil contoh apa yang telah dilakukan oleh Istaf, insyaAllah kalau boleh kita bersama-sama untuk membina kaedah pendidikan masyarakat Islam ini insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan yang pertama lah ya. Yang pertama yang saya katakan sunset ni, kalau kita tengok kepada sejarah kaedah pendidikan Islam ini, kita tengoklah dalam waktu contemporary ini, kita tak kira yang ulama-ulama muktabar dan sebagainya yang buat kaedah pendidikan, kita kira yang baru ya. Yang baru ini kita nampak dia bermula dalam tahun 50-an saja. Dan ini bermula di Aligarh, India, di India. Mereka menerbitkan satu makalah yang namanya Islamic Research Circle Bulletin. Dalam tu ada dipublish artikel-artikel berkenaan dengan Islamic Research Methodology. Kemudian dalam tahun 60-an, dia punya Islamic Research Circle Bulletin ini ditukar nama kepada Islamic Thought. Jadi ada satu dua juga artikel berkenaan dengan kaedah pendidikan masyarakat Islam itu, dalam itu. Kemudian terhentilah. Dalam tahun 60-an tu saya lihat daripada kajian saya nampak tak ada lah. Sehingga tahun 91, Aligarh Muslim University di India itu organized satu seminar yang dipanggil Seminar on Research Methodology in Islamic Perspective. Dia buatlah kat situ metodologi itu, dan adalah beberapa publication yang dipublishkan, nanti saya sebutkan sekejap lagi. Jadi artinya daripada 60-an, 91 dekat 30 tahun lebih boleh buat seminar. Itu pun dia tak berkelanjutan, tidak lestari, tidak mampan, tidak ada lagi selepas pada itu. Sehinggalah dalam sidang akademik 2008-2009 gitu, di staff di USM tawarkan kursus yang dipanggil sebagai kaedah pendidikan Islam di peringkat sarjana dan juga di peringkat penyelidikan peringkat sarjana dan kedoktoran. Artinya ada dua lah. Satu memang kursus yang diajar berkenaan dengan kaedah pendidikan Islam ini. Satu lagi ialah penyelidikan yang dilakukan oleh sama ada pelajar sarjana ataupun pelajar PhD berkenaan dengan kaedah pendidikan masyarakat Islam. Itu sidang itu, dan alhamdulillah pada tahun yang sama 2008 kita organize satu conference, dan saya rasa daripada pengetahuan saya ini second conference lah selain daripada Muslim Aligarh University tadi. Ini yang kedua yang kita panggil Islamic Research Methodology. IDMEC ni Islamic Development Management Conference gitulah lebih kurang ya, dalam tahun 2008. Dan in fact selepas itu 5 tahun kemudian IDMEC yang ketujuh dianjurkan juga, satu lagi, dan selepas itu terhenti sehinggalah pada tahun 2017 UMK Universiti Malaysia Kelantan jemput saya untuk menyampaikan satu wacana di majlis wacana atau sarjana, dan itu berkenaan dengan Islamic Research Methodology. Saya bercakap berkenaan dengan Islamic Research Methodology, why and how. Jadi UMK ni very aggressive, dia bincang dan sebagainya. Kemudian pada tahun berturutnya, pada mulanya saya seorang saja dijemput untuk pergi. Kemudian tahun berikutnya 2018 UMK dia buat satu seminar kaedah pendidikan Islam. Jadi kami dari Islam pergi ramai-ramai semua penyelidik yang menghasilkan tesis ataupun sedang membuat
apa-apa bidang, apa-apa aspek kaedah pendidikan masyarakat Islam itu membuat bengkel lah, dia membuat seminar di situ. Dan hingga akhirnya kawan-kawan kita di MK ini melahirkan satu buku, nanti saya tunjukkan nanti ya, buku. Kemudian selepas pada itu 2018 juga Kias ni Kolej Islam, apa Dato' Syah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Putra di Kota Baru. Dia buat satu bengkel. Kami pergi ramai-ramai juga untuk menegakkan tentang perkara ini, tapi selepas itu tak ada apa-apa lanjutan lah. Sehinggalah kemudian 2025 ini ISIM, ISI dan USIM ini menganjurkan seminar kaedah pendidikan masyarakat Islam siri 1 dengan Profesor Madia Dr. Fadilah yang bersemangat. Alhamdulillah, rupanya satu siri saja tak cukup, dia buat 2 siri. Tapi saya rasa siri yang kedua pun tak cukup ni, nak kena buat yang ketiga, keempat, kelima, banyak lagi ni. Nanti insyaAllah ya, harap kawan-kawan semua dapat ikuti ni dan dapat memberi contribution, sebab bidang ini bidang baru dan saya bukan pengajar Islam. Dr. Syahir juga cuba untuk belajar. Kami semua di ISTEM sama-sama belajar untuk membina ini. Dan pelajar-pelajar postgraduate kita agak membantu kerana mereka yang melakukan kajian-kajian untuk melahirkan kaedah-kaedah. Sama ada dalam mereka bentuk kajian, dalam kaedah pengumpulan data, ataupun dalam analisis data, nanti kita tengok kemudian ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan daripada sejarah ini, kita nampak bahawa kaedah pendidikan Islam ini dia berkala, dia bermusim ya. Sekarang ni musim ISI USIM tengah semangat ni, dan insyaAllah kita harap semangat ini akan berterusan nanti insyaAllah hingga melahirkan sesuatu hasil insyaAllah ya. Dan saya yakin dengan pimpinan Profesor Madia Dr. Fadilah ini, ia akan berlaku nanti insyaAllah ya. Kalau tidak, kita malu dengan UMK. UMK kami buat sekali, 2 kali aja, kemudian tiba-tiba tengok dia pun dah keluarkan buku dah. Dan buku tu pula dia merujuk juga kepada kami punya ini, tapi mereka membina kaedah pendidikan Islam mereka sendiri khusus untuk aplikasi di tempat mereka. Ada buku tu, nanti saya tunjuk sekejap lagi ya. Kemudian kalau kita lihat juga tidak berkesinambungan daripada usaha kita nak bina kaedah pendidikan Islam ini, nampaknya yang paling berkesinambungan yang dianjurkan oleh ISI lah kan, siri yang pertama, siri yang kedua, insyaAllah ada sinambung lagi nanti insyaAllah. Dan kajian agak kurang, selain daripada di ISTEF saya belum berjumpa lagi lah, mungkin ada tapi saya belum jumpa dengan kajian-kajian yang dilakukan di tempat-tempat lain. Jadi mungkin ada tapi kita belum berjumpa, dan oleh demikian karya-karya berkenaan kaedah pendidikan masyarakat Islam ini ada tetapi agak terhad. Itu kesimpulan yang kita dapat daripada slide yang pertama. Ini saya nak bagi contoh ya. Daripada kajian saya nampak buku yang pertama, ini saya bincang pasal buku sajalah, tak bincang pasal artikel jurnal dan sebagainya. Pasal buku saja. Saya rasa buku yang pertama berkenaan dengan Islamic Research Methodology ini dia terbitkan pada tahun 1996, diedit oleh Profesor Mumtaz Ali daripada UIA, dan Dewan Bahasa dan Pustaka yang terbitkan itu, dan ini mengandungi artikel-artikel yang telah dibentangkan atau kertas kerja yang telah dibentangkan di Aligarh, India. Jadi Profesor Mumtaz ini dikumpulkan balik, dan kita dapatlah tengok apa perbincangan di Aligarh University itu. Kemudian 3 tahun selepas itu keluar satu buku ini oleh Triple IT dan juga UIA yang dikarang oleh Lois Safi. Lois Safi ini dia karang sendirian. Jadi karya seorang sajalah. The Foundation of Knowledge ini, Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry. Ini agak menarik juga ya, sebab Lois Safi ini dia melihat bagaimana tradisi penyelidikan Muslim yang lama, kemudian yang sekarang ini, dan usahanya ialah untuk menggabungkan tradisi penyelidikan Muslim yang dulu dengan kaedah pendidikan sekarang ini.
Dia cakap, dia kata saya bukan nak mengharmonikan tapi nak menggabungkan. Itu ada dua benda yang agak berbeza. Kalau nak harmonikan maknanya ada kemungkinan mana-mana yang bukan Islam pun mungkin diharmonikan, dimodify dan sebagainya. Tapi dia jelas dia kata dia nak integrate. Jadi agak menarik juga buku ini. Kemudian selepas itu Muhammad Mukim menerbitkan satu lagi buku. Kalau saya tak silap, buku yang disebutkan oleh IBT kot, Islamic Book Trust kan. Research Methodology Islamic Perspective. Dalam ini juga ada beberapa artikel yang telah diterbitkan oleh Profesor Mumtaz Ali dalam buku yang pertamanya. Ini dalam tahun yang sama dengan terbitnya buku Lois Safi itu. Selepas itu tak ada lah buku yang saya jumpa, kecuali dalam tahun 2013 keluar terbit sebuah buku oleh DBP yang dikarang oleh seorang yang bernama Syahid Akram Hassan. Siapa dia, wallahualam, saya pun tak pun nak kenal dia ni. Sebenarnya Syahid ini lah ya, Dr. Syahid ni. Jadi penerapan kaedah pengumpulan hadis dalam penyidikan, pengumpulan hadis. Ini sebenarnya berasaskan pada tesis sarjana beliau. Tesis sarjana, dan di ISTEF ini, saya rasa ini buku yang pertama yang dihasilkan daripada penyelidikan pelajar sarjana kita. Ini doktor saya menceritakan bagaimana kaedah pengumpulan hadis yang telah dilakukan oleh para ulama dulu, muktabar dulu, dan bagaimana kita boleh aplikasikan dalam kaedah pendidikan sains sosial kita sekarang ini. Selepas itu terhenti, 3 tahun kemudian terbit satu buku di Jember University oleh Jember University, mencari metodologi penelitian Islami, in search of Islamic research methodology. Ini juga agak menarik. Sebenarnya kami dengan Universitas Jember ini, terutamanya pusat kajian pembangunan mereka, pembangunan politik mereka, menganjurkan seminar. Ini juga seminar ini mengambil secara siri lah. Setiap tahun kami pergi ke sana, menganjurkan dan seminar dan membuat seminar yang berbeza-beza tajuk. Tapi dalam tahun ini, 1 tahun ini, buat tajuk khusus pasal metodologi penelitian Islami. Jadi mereka menarik dan alhamdulillah banyak artikel-artikel berkenaan dengan kaedah pendidikan masyarakat Islam yang telah dibentangkan. Walaupun dalam buku ni ada juga artikel-artikel yang tak kena mengena dengan metodologi penelitian Islam, tapi diterbitkan juga. Tapi kebanyakannya ialah berkenaan ini. Dan ini agak menarik juga. Saya rasa ada banyak perkara yang di dalam buku ini. Dan 2 tahun selepas itu terbit buku oleh UMK ini yang saya sebut tadi, Pengenalan Kaedah Pendidikan Islam, Gagasan dan Amalan. Jadi mereka belajar daripada apa yang kita bentangkan, seminarkan dengan mereka. Kemudian mereka fikirkan kalau untuk UMK, bagaimana kaedah pendidikan Islam yang sesuai. Jadi mereka bina kaedah pendidikan Islam mereka sendiri dengan model mereka sendiri. Itu juga akan menarik untuk melihat ya. Ini yang dibuat itu. Kemudian setahun selepas itu keluar satu lagi buku oleh DPP, proses kaedah pendidikan berasaskan proses pemfatwaan. Ini pelajar PhD daripada ISTEF. Sekarang Profesor Wan Firdaus yang mengajar di UNIZA sekarang. Beliau menerbitkan buku ini hasil daripada kajian PhD beliau untuk melihat bagaimana proses pemfatwaan itu boleh digunakan dalam kaedah pendidikan Islam, berteraskan Islam. Ini juga agak menarik bagaimana proses-proses itu. Kemudian setahun selepas itu, ini agak rancak lah, 2018, 19, 20, setiap tahun terbit. Keluar lagi satu buku oleh orang yang bernama Syahid Akram Hassan. Dia ni banyak buku ya, 2 buku yang kedua dia ni pasal penaklukan mantik dalam penyelidikan. Ini hasil daripada tesis PhD beliau. Jadi mantik bagaimana melihat mantik dalam pendidikan itu, dan ini disesuaikan untuk digunakan dalam kaedah pendidikan sains sosial. Selepas itu, ini yang agak baru, 2 tahun lepas, 2022, Profesor Mumtaz Ali sekali lagi menerbitkan satu buku yang dinamai Islamic Research, Theory, Methodology and Thesis Writing.
Ini saya ingat agak menarik kalau siapa yang berminat berkenaan dengan Islamic Research Methodology ini patut baca buku ini saya rasa sebab dia banyak menceritakan berkenaan apa itu metodologi, kemudian teknik-tekniknya, kemudian jiwa Islamic Methodology, kemudian bincangkan dari teknik itu dari segi kualitatif, segi kuantitatif dan sebagainya. Untuk asas kita faham berkenaan dengan Islamic Research Methodology ini agak menariklah untuk dibaca buku ini ya. Kata salah buku ini terbitkan oleh IBT juga, Islamic Book Trust. Kemudian setahun selepas itu keluar lagi satu buku Kaedah Naql Hadis dalam Pendidikan. Buku ini dia apa ni adalah karya Dr. Nur Hanani Ismail, sekarang pensyarah di UUM, dan dia hasil daripada kajian PhD beliau di ISTEF. Ya, kalau kita tengok tadi kaedah pengumpulan data hadis kan, yang ini naqlul hadis untuk lihat validity hadis. Ini juga agak menarik buku ini ya. Ini hasil. Saya akan terlihat ni hasil daripada kajian sarjana dan juga PhD. Saya adalah buku-buku tadi 2-3 buku yang telah diterbitkan. Dan saya nak saran kepada Dr. Syahir kalau boleh semua pelajar-pelajar kita yang menulis, mengkaji berkaitan dengan Islamic Research Methodology itu kalau boleh terbitkan, kita dah ada nanti koleksi senarai kesemuanya itu ya, insyaAllah. Kemudian kita duk tunggu juga satu buku yang sedang diusulkan oleh ISTEM ni. Dah lama ni kan, yang disponsor oleh Triple IT. Triple IT dah bagi duit apa semua, minta kita tuliskan buku berkenaan dengan kaedah pendidikan Islam. Kita dah dekat-dekat dah siap dah, nak siap dah. Ada sebagainya hampir memang siap pun kan. Kita nak buat, nak semua bab dah ada semua. Kita nak polish sajalah. Kita harapkan dalam setahun 2 lagi akan terbitlah buku nanti insyaAllah. Dan begitulah, itu kita harapkan akan diikuti oleh buku yang nanti akan diterbitkan oleh ISI USIM insyaAllah, hasil daripada kajian kita insyaAllah ya. Sebab saya nampak pembentangan macam siri yang pertama dulu agak menarik, dan hari ini pun saya lihat tajuk dari Dr. Masyitah, Dr. Masyitah pun agak menarik yang boleh kita masukkan dalam polisi. Dan kedua adalah teknik-teknik ini insyaAllah. Kita harap begitulah hasilnya. Tapi kalau kita tengok, katalah 11, 10, 12 daripada saya ingat beribu ya buku yang diterbitkan berkenaan dengan kaedah pendidikan konvensional, tentu sekali ini sangat sedikit lah kan. So kita harapkan nanti insyaAllah lebih banyak lagi yang boleh kita hasilkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada juga buku lain yang diterbitkan. Tapi bila saya baca, saya rasa dia bukan Islamic Research Methodology sangat. Dia kata Islamic Research Methodology. Tapi kita baca kontennya itu sama ada tidak berkenaan dengan Islamic Research Methodology. Dia berkenaan dengan Islamic Research saja. Ataupun dia kata Islamic Research Methodology, tapi dia ambil yang conventional research methodology dihuraikan untuk dipakai dalam pengajian Islam. Ini yang berlaku katalah tahun 1985. In fact, buku yang pertama saya baca pasal research in Islam ini ialah buku Mark Wendover ni. Mark Wendover ni, Research in Islam, Basic Principles and Practical Science. Ini diterbitkan oleh Islamic Foundation. Sebenarnya buku ini berasas kepada sarahan Ahmad Wendover ini. Apabila pelajar-pelajar Malaysia datang ke Islamic Foundation, yang melawat Islamic Foundation, saya dibuat syarahan dan dicadangkan kalau nak buat Islam, research in Islam ini, macam biasalah, kena ada etika, kena ada tajuk-tajuknya berkenaan dengan dakwah, macam-macam lah benda-benda yang macam itulah, tapi tidak sentuh berkenaan dengan metodologinya ya. Kemudian tahun 2002, ini Universitas Islam Jakarta ada terbitkan satu buku, Pengantar Pola Fikir Ilmiah Islami, metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Agak menarik buku ini, usaha mereka agak menarik juga. Tapi bila kita baca, tengok dia banyak berhubungan kepada saintifik. Perkara-perkara saintifik untuk membuktikan bahawa Islam tidak tolak saintifik. Sebab dalam conventional research methodology ini banyak benda-benda saintifik, benda-benda yang mesti fakta yang boleh di-observe, observable facts.
dan juga benda-benda yang boleh dibuktikan dengan panca indera. Jadi barulah itu jadi ilmu yakin dengan apa ni dengan ilmu yakin dan juga ainul yakin dan sebagainya itu, tapi tidak kepada metodologi. Jadi dia menguraikan tentang saintifik untuk defend, mengatakan Islam tak tolak saintifik. Yang betul lah. Dia bagi contoh dalam Quran misalnya bagaimana Allah ciptakan bumi, bagaimana apa ni Allah naikkan gunung, bagaimana awan dan sebagainya, banyak dalam Quran diceritakan itu. Bagi mereka itu benda saintifik yang membuktikan itu. Kita pun di Islam tak tolak sebenarnya. Islamic research methodology itu tak tolak scientificity. Kita memang mengakui adanya saintifik. Tetapi itu tidak cukup kerana ada hal-hal lain lagi yang bersifat gaib, yang bersifat intangible, yang patut kita kaji juga dan gunakan alatnya untuk menganalisis perkara-perkara yang gaib tadi. Walau bagaimanapun ini merupakan sumbangan agak menarik kerana defend dia kepada ini, tapi dia bukan kaedah sangatlah, bukan kaedah, dia lebih bersifat filosofikal. Gitu juga dengan buku Profesor Ahmad Senawari Long ini. Saya ingat sekarang dia dekan dekat Islam di UKM kan. Beliau menulis satu buku yang agak menarik. Dia bermula dengan mengatakan orang pengajar Islam dia tak minat sangat pasal kaedah penyelidikan orang pengajar Islam. Sebab dia anggap kaedah penyelidikan ni tak relevan lah untuk pengajar Islam. Kaedah penyelidikan ni tak relevan dan susah nak belajar. Jadi tak payahlah kalau lagu tu. Jadi Alhamdulillah Profesor Senawari ini mengatakan bahawa dalam pengajian Islam pun perlu ada kaedah penyelidikan berteraskan Islam. Dan dia pula menghuraikan, tapi huraian dia tu saya rasa dia agak perlu konvensional lah, conventional research methodology. Sebab beliau juga mencadangkan scientificity-nya, scientific ini kaedah scientific. Dan pada bersama mempunyai pendirian yang saya rasa kita boleh bincang lagi lah. Saya mengatakan objektif kaedah pendidikan mencegah Islam sama saja dengan objektif kaedah pendidikan konvensional untuk mencari kebenaran, untuk mencari ilmu baru dan sebagainya itu kan. Jadi dia agak mendatar begitu. Alhamdulillah ada permulaan, tapi kita rasa kita boleh improve dan tak boleh kita anggap buku ini sebagai satu buku yang benar-benar bersifat kaedah pendidikan berteraskan Islam. Ada bukunya, jadi artinya ada buku yang nampak macam kaedah pendidikan berteraskan Islam, tapi dia tidak sebenarnya kaedah pendidikan berteraskan Islam, cuma ada unsur-unsur itu. Tapi paling tidak mereka sudah ada sumbangan ke arah ini insyaAllah. Jadi kesimpulannya, sebagaimana saya sebut, bilangan penerbitan sangat terhad, kriterianya juga terhad kepada, ini satu lagi ya, kalau kita baca ini, kebanyakan karya-karya berkenaan dengan kaedah pendidikan berteraskan Islam ini lebih terhad kepada falsafah. Falsafah kaedah penyelidikan, dia kritik kaedah pendidikan konvensional, tapi teknik-teknik ya, kaedah pendidikan berteraskan Islam itu tak ada. Dan lebih banyak falsafah, dan kalau kita tengok yang Alingkar Universiti lebih banyak menyerang kaedah pendidikan konvensional. Saya rasa pada waktu itu sesuai sebab dia nak sedarkan penyidik Islam Muslim bahawa kaedah pendidikan konvensional itu adalah tidak tepat. Jadi dia serang untuk mendedahkan kelemahan-kelemahan kaedah pendidikan ini dari segi falsafahnya dan sebagainya, tapi tak sentuh pasal kaedahnya, pasal tekniknya. Tapi apabila benda itu dah berjalan, saya rasa sekarang kita boleh juga berbicara mengenai falsafah dan sebagainya itu, tapi elok kita tumpukan kepada teknik-tekniknya. Sebab kalau falsafah kita terima, tapi tekniknya tak ada, tak boleh kita pakai juga lah kaedah pendidikan Islam. Jadi kita kena itulah yang cuba diusahakan di ISTEF. Kita berbicara juga pasal falsafah, tetapi pada masa yang sama kita tumpukan kepada kaedah teknik-tekniknya. Jadi di ISTEF ini kita bagikan kajian kita kepada 3. Yang pertama research design, yang kedua data collection, yang ketiga data analysis. Setakat ini alhamdulillah
sudah ada 12 kajian yang peringkat sarjana dan juga PhD yang telah dilakukan di ISTEF. Kalau di research design itu ada 3 ya. Tadi saya sebut fatwa, ada yang research berkenaan dengan metodologi, research design al-Madui, tafsir. 3, kalau data collection itu, Dr. Syahid tadi data hadis collection, naqlul hadis tadi, dan juga satu lagi yang dibuat oleh pensyarah Yuniza, mutawatir konsep. Ini semua dah lulus semua ni. Yang belum lulus kita tak senaraikan kat sini. Kemudian banyaknya data analisis. Nampaknya ramai berminat pasal data analisis ini. Dr. Syahid sendiri dah tulis pasal mantik, kaji pasal mantik. Ada seorang sarjana kita pasal dilalah untuk melahirkan methods of proving, kemudian istimbat untuk method for derivation of meanings, kemudian tarjih. Tarjih ini nak sufi kan. Ini methods of for synthesization of conclusion. Ada juga yang kaji berkaitan dengan algebra untuk menggantikan statistical analysis. Tapi ini agak susah sikit ya, kawan-kawan kita yang ditugaskan untuk mengkaji pasal statistical analysis ini. Mereka kata, apa salah? Analisis statistik barat ni konvensional, tak ada apa-apa, dia nombor aja. Nombor aja. Tapi ya, kita sedang berusaha lagi lah untuk mencari ganti ya. Dan akhir sekali ialah metode taksim tarikah. Ini untuk melihat Islamic System of Inheritance, bagaimana kita boleh ambil itu untuk data analisis dalam Islamic methodology kita. Jadi dah ada semua ini. Sebenarnya ini yang terkandung dalam buku yang kita sediakan untuk triple IT. Ada kan? Ini semua dah ada secara rekas-rekas. Tapi sebagaimana saya sebut tadi, kalau boleh Dr. Syahir pastikan kesemua ini diterbitkan dalam bentuk buku. Wah, kita ada 12 collection. Itu dah banyak nanti, insyaAllah campur dengan ISI nanti. InsyaAllah makin banyak. Ya. Jadi itulah perkara. Jadi tujuan kita ataupun perancangan kita, hala tuju kita, yang pertama kita nak tengok kerangka konsep dan pendidikan kualitatif dan kuantitatif. Itu jelas ini termasuk filsafah dan sebagainya itu. Kita tak tinggalkan itu. Kemudian kita bina instrumen. Kita bina instrumen untuk kaedah pendidikan ini, sama ada instrumen kualitatif ataupun instrumen kuantitatif. Ada 3 benda yang kita bincangkan, yang kita bahagikan. Mereka bentuk kajian, pengumpulan data dan juga analisis data. Kemudian dari situlah kita melangkah ke hadapan, insyaAllah. Misalnya di STEP sendiri kita buat kajian, di ISI sendiri insyaAllah. Kemudian kita tengok Jabatan Sains Kemanusiaan UMK, dia dah buat, paling tidak ada dalam buku dah. Setakat ni tak tahu apa perkembangannya. Kemudian Puskapi ini Pusat Kajian Pembangunan Islami di Universitas Jember, paling tidak melahirkan sebuah buku. Kalau Islam paling tidak mencukup kita untuk untuk membentangkan. Jadi gitulah, kita sedang mencari rakan-rakan untuk membina kaedah pendidikan Islam ini. Moga-moga satu hari nanti insyaAllah kita boleh jadikan kaedah pendidikan Islam ini sebagai ganti kepada kaedah pendidikan konvensional insyaAllah. Sekian saja untuk kali ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.